Dia punya visual bapak lawa gila weh. Today aku akan review satu filem yang agak besar untuk tahun 2026 ni. So filem ni adalah didirect oleh Christopher Nolan dan filem ni telah mengambil semua slot Spider-Man untuk IMAX. So that's why Spider-Man tak ada IMAX, sebab filem ni dah kaut 4 minggu straight dia Christopher Nolan dah ambil. And then filem tu adalah filem The Odyssey. So filem ni aku tengok semalam dekat IOI Mall Damansara, JSC. So kenapa aku pergi sana? Satu, ada promo untuk launching hall baru kan untuk IMAX. So harga tiket tentu RM28. So kalau harga normal is 37 something. Aku pergi ke IOI Mall Damansara untuk saksikan The Odyssey dalam IMAX Hall Laser. Kalau korang beli tiket IMAX, korang akan dapat satu poster dan dapat pin. So boleh tengok pin ni. So pin ni dapat juga, tapi dengan 2 pembelian IMAX tiket lah baru dapat the pin. Kalau satu tiket saja dapat poster saja. Tapi aku rasa poster ni selagi stok masih ada kot kan. And then back to the topic. Aku akan share sedikit filem Odysseus ni cerita tentang apa kan. So sinopsis dia menceritakan Odysseus ni dia telah pergi satu perang, which is perang Trojan. And then selepas dia kemenangan dalam perang Trojan tu, Odysseus ni ingin balik semula ke rumah dia lah dekat Greece ni. And then banyak rintangan yang dilalui untuk dia sampai ke rumah dia. And then lawan Cyclops, ada monster, ada macam troops monster ni, and then ada banyak lagi kan nak rentas semua benda tu untuk sampai ke rumah dia selama 10 tahun. So basically dia punya story dia is about that, how Odysseus ni nak pulang ke kampung dia. Itu saja. And then kita akan borak lebih lanjut dalam aku punya review nanti. Okay, jom kita terus sambung ke kita punya review. Let's go. Welcome back to Movie Z Channel. So today aku akan review satu filem yang memang aku tak sabar lagi nak tengok, and then aku adalah fan Christopher Nolan. So kalau macam tahun lepas tak silap aku kan, The Oppenheimer. So filem tu pun aku amat suka gila. And then lagi juga ada filem Tenet yang aku suka, Dunkirk, and then Interstellar. So banyak lagi lah filem Christopher Nolan ni. And then kalau korang tahu, Christopher Nolan ni dia lain sikit daripada director-director yang lain kan. Sebab dia ni tidak suka menggunakan CGI dalam filem dia. And then dalam filem ni nanti aku akan share, is it good or not. Filem ni di shoot entirely with IMAX camera. Dia menggunakan Kodak, bukan digital camera. Itu saja sedikit sebanyak about this film. And then filem ni juga telah mengambil semua slot IMAX selama 4 minggu. So, kalau kau nak tahu juga kan, kita akan dapat Spider-Man nanti kan hujung bulan 7 ni. Tapi Spider-Man tak ada IMAX. So disebabkan this film jugalah. Back to the topic, kita akan share about benda yang seronok gila bila kau tonton filem Odyssey ni. So aku akan share aku punya like dalam filem Odyssey ni. And then jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So tolong komen banyak-banyak kalau kau nak tengok nanti filem ni ke apa ke, or review-review aku yang sebelum ni boleh tengok. And then sekarang tengah trending The Craze kan. So itu saja. Back to the topic. Benda first yang aku suka about this film The Odyssey ni adalah dia punya visual bapak lawa gila weh. Kita boleh tengok the beauty of Greece. Diorang ni memang pergi sana untuk shoot, bukan pakai CGI ke apa ke. Memang diorang pergi that place untuk shoot this film. And then tak ada pakai green screen ke apa ke untuk filem ni. Memang diorang pergi tempat. Kalau korang tengok filem ni, diorang memang pergi tempat tu betul-betul untuk shoot entire filem ni. Shoot dia memang lawa gila lah. On the cinematography dalam filem ni, boleh cakap visual dalam filem ni is really good. Kau boleh tengok all the beauty of Greece, macam gunung-gunung, istana atas bukit, dia punya colour grading dia is really good gila. Lagi-lagi kan korang tengok dalam IMAX lah, sebab filem ni memang entirely di shoot dengan IMAX camera. And then dia menggunakan CGI tapi terlalu minimal sahaja untuk CGI yang digunakan dalam filem ni. Selebihnya adalah practical effect. Kalau korang tengok banyaklah scene dalam filem ni memang menggunakan practical effect. So yang tak menggunakan practical effect hanya pada Cyclops, dan ada satu macam scene dekat laut, ada pusaran dekat tengah laut tu. So itu je yang menggunakan CGI, tapi it's really good juga dia punya CGI tu. Itu first yang boleh aku share dengan korang about dia punya visual untuk The Odyssey ni memang mantap gila. So kalau korang nak rasa immersive untuk tengok this visual, korang patut tengok dalam IMAX lah. Itu boleh je kalau korang nak tengok dalam normal, tapi dia tak enhance lagi lah the experience yang korang akan dapat bila korang tengok dalam IMAX. In terms of screen dah 4K, laser, so memang cantik. Sound, so benda-benda tu memang ada beza lah kalau kau tengok IMAX dengan normal.
Though itu first yang aku boleh share. Second pula yang aku boleh share dengan korang adalah dia punya storyline memang best gila. Dia bawa kita ikut Obsidious ni travel daripada perang Trojan tu dan how dia nak balik ke rumah dia ni. So kita boleh tengok how Nolan ni buat storyline yang, sebab dia bukan straight to the point punya storyline. So kalau korang tak fokus pada filem Odyssey ni, korang akan pening. Filem Nolan ni dia pelik sikit. Korang kena betul-betul fokus untuk tengok filem yang didirect oleh Nolan, sebab dia punya storyline agak, bukan kata pening, tapi dia terlalu banyak jump ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. So dia ada pergi time present, lepas tu dia pergi kepada past, dia pergi balik present. So benda-benda macam tu, kalau korang miss out, memang agak pening untuk filem The Odyssey ni lah. Dekat sini juga storyline dia aku amat suka, sebab kita boleh tengok how Obsidious ni conduct dia punya askar-askar tu semua. Banyak gila benda yang dia tempuh time dia nak sampai ke rumah dia ni, yang memang masa 10 tahun lah. And then korang boleh tengok dia lawan dengan Cyclops, lepas tu dengan dia rentas ombak-ombak duri yang dekat laut tu kan. Lepas tu tak lupa juga dia bertemu dengan Witch juga. And then dia lawan dengan troops yang giant troops ni kan. And then giant troops ni setinggi 7 kaki tau. But benda tu tak menggunakan CGI, it's a practical effect. So tak tahu macam mana dia buat giant troop ni kan. Itu saja nombor 2 yang aku minat, is about dia punya storyline. Storyline dia best, and then korang kena betul-betul fokus, sebab starting on the 30 minute or 1 hour filem ni memang agak slow, sebab dia nak build up all the character yang ada dalam filem ni. But after that, dia start pick up the momentum, and then korang akan rasa nak tahu what's gonna happen to Obsidious dan dia punya team ni lah. And then itu nombor 2. Nombor 3 pula yang aku boleh share dengan korang is dia punya pelakon-pelakon yang ada dalam filem ni. It's really best gila. Korang akan nampak banyak gila A-list cast. Kita ada Matt Damon, kita ada Tom Holland, Zendaya, lepas tu kita ada Robert Pattinson, dan banyak lagi lah korang boleh search kan. Untuk dalam filem ni banyak gila pelakon. Pelakon-pelakon ni memang aku rasa macam did a great job untuk dia punya karakter yang ada dalam filem ni. Lagi-lagi aku boleh kata untuk watak Obsidious yang dilakonkan oleh Matt Damon, ada satu scene ni diorang kena tempuh laut ni kan, but Matt Damon time tu kena ikat dekat kapal supaya dia tak terjun ke laut, sebab bila dengar satu sound ni dia akan jadi macam bercelaru. That's why Matt Damon suruh ikat dia dekat kapal dia ni lah. And then all the team semua pekakkan telinga menggunakan, tak tahu ada letak apa, getah ke apa ke dalam telinga kan. So semua jadi pekak. And then bila senyap, kita boleh tengok shot kamera yang ditunjuk pada Matt Damon tu, how struggle dia, meronta-ronta dia, tapi dalam mood senyap. So it's really good gila weh. Korang boleh tengok how struggle Obsidious ni kan untuk lawan the sound tu kan. Benda tu memang precious lah dalam filem ni. Tak lupa juga dalam ni aku boleh highlight watak Tom Holland juga, sebab dia adalah watak utama dalam filem ni untuk menggerakkan storyline dalam filem ni, termasuk dengan Matt Damon. Tom Holland ni adalah anak kepada Obsidious kan. Aku boleh cakap kat sini, aku nampak the true colour of Tom Holland, sebab kita dah bombat dalam otak dia adalah Spider-Man kan, dengan watak dia yang annoying tu. But bila aku tengok dia berlakon dalam Obsidious ni, dia punya watak really matang nak mampus. Aku nampak dia macam, bapak lakonan dia memang power gila lah. Banyak gila pelakon yang ada dalam filem ni yang akan berlakon juga dalam The Spider-Man. So contohnya kita ada Punisher, kita ada MJ, kita ada Peter Parker, and ada pelakon Batman ada. Banyak lah. Wakanda ada, Black Panther kan. So that's aku cakap, dalam filem ni pelakon semua best-best gila. Tapi aku boleh katalah ada je yang orang cakap, orang kritik pasal Ellen Page menjadi lelaki dalam filem ni. Aku boleh cakap Nolan ni dia power tau. So orang selalu judge bila dia pilih pelakon kan. Macam cerita Batman dulu yang Christian Bale kan. Batman yang ketiga ada watak Bane ni. Watak Bane ni dilakonkan oleh Tom Hardy. So dengan kecilnya, lepas tu dengan pin suara kepit dia. But bila tengok, okay je. It's really good kan dia punya lakonan as a Bane dalam filem The Batman tu. Ada juga isu dalam filem ni, macam pelakon Elliot Page yang melakonkan watak Sinon dalam filem Odyssey ni kan. But aku boleh cakap, scene dia tak banyak pun, dia tak mengganggu jalan cerita pun. Macam agenda woke apa ke kan. Sama juga dengan watak si Helena ni yang dilakonkan oleh Lupita. Diorang kata macam woke gila. Tapi aku rasa macam dua watak yang ada dalam Odyssey ni, dia tak mengganggu pun korang punya intention untuk tengok filem Odyssey ni. Sebab diorang tak lebih 5 minit pun scene untuk dalam filem Odyssey ni. Macam Elliot Page ni melakonkan watak Sinon sebab dia melakonkan watak lelaki dalam Odyssey ni. Tapi bila dia lakonkan watak Sinon ni, aku rasa ada sebab dia lakonkan, and then benda tu okey je, tak ada masalah pun. So itu saja yang aku ada dengar review-review kan, tak suka Elliot Page ni lah pasal dia bawa watak lelaki lah. But benda tu tak
mencemarkan langsung untuk jalan cerita di Odyssey ni, sebab screen time diorang pun tak banyak. Untuk dua karakter ni tak banyak sangat, not more than 5 minit pun. Lebihnya memang dia fokus kat karakter-karakter lain. Itu saja yang boleh aku share dengan korang about this film The Odyssey. Filem ni dia punya runtime agak panjang, so 2 jam 52 minit. Korang kalau tengok filem ni memang kau nak beli popcorn, nak beli air. So tapi jangan banyak minum air sangat, takut nak terkencing ke apa kan. Sebab filem ni perlukan fokus korang untuk solve the puzzle. Tak adalah puzzle pun, sebab jalan cerita dia is banyak past present kan. So kalau korang miss out, korang akan pening sedikit. And then itu saja yang boleh aku share dengan korang. Filem ni dah release. Siapa yang dah tengok boleh komen dekat bawah, aku nak tahu apa reaksi korang. And then aku boleh cakap filem ni adalah filem best daripada Nolan juga. So aku paling suka is Tenet lah. Tenet, and then second is Oppenheimer. And then filem ni adalah filem yang ketiga kalau based on aku lah. Sebab Interstellar tu pun best je, tapi aku kurang minat sikit lah. Sebab dia terlalu tak adalah tak minat langsung, sebab dia punya third act tu je, the ending dia aku kurang faham sikit. Sebab filem-filem Nolan ni dia membuatkan kau berfikir, tapi tak semestinya kalau korang tak mempunyai IQ yang tinggi tak boleh tengok filem Nolan ni. Dia okay je, cuma Interstellar tu dia punya third act tu pada ending dia aku macam pening sikit lah. Tapi aku memang suka Nolan punya filem. So itu saja yang boleh aku share dengan korang. Berapakah rating yang aku bagi untuk filem The Odyssey ni kan? So, untuk filem The Odyssey ni aku boleh bagi sebanyak 10/10 filem Odyssey daripada Christopher Nolan. So korang boleh pergi tengok dekat wayang yang terdekat dengan korang. But kalau korang nak rasa seronok lagi bila tengok filem ni, please tengok on IMAX. Tapi sayang lah sebab dekat Malaysia kita tak ada 70mm punya IMAX. Tapi quite enjoy juga bila tengok. Itu je yang boleh aku share dengan korang. That's all. Thank you for watching my video sampai habis. Bye-bye.